Saya rasa dah jadi barah. Dan kalau statistik yang ada dekat ni UNHCR punya statistik setakat April 2026, jumlah pemegang kad UNHCR yang ada dekat Malaysia ni 219,472 pemegang kad tu. Daripada jumlah tersebut 197,551 adalah Myanmar. Daripada Myanmar tersebut 118,100 orang adalah Rohingya. Kita tengok di statistik ni, kita dah tahu dah majoriti adalah daripada Myanmar. Kalau kita nak menangani isu ni, mestilah melibatkan semua pihak. Macam dalam polis ni, kita adalah penerima yang terakhir lah. Dia ada banyak layer. Kalau kita kata penyelundupan migran yang masuk atau penyelundupan parti yang masuk ni adalah yang first layer tu Navy, second layer tu FMM, third layer tu kalau dekat laut lah, bawah polis marine. Kat siap 12 nautical mile bawah marine. Lepas tu baru dia mendarat. Dan mendarat pun isu ni dari segi dokumen sebagainya ataupun dia nak duduk seharam itu immigration. Polis dari segi keselamatan isu jenayah kita akan ambil tindakan.